Carnival Re-Digital Madani 2025. Jom! Kami dah sampai. Kita tinjau pameran yang ada di sini. Puan, apakah antara objektif pada Carnival pada tahun ini? Okey, baik. Objektif kita pada tahun ini, Carnival yang pertama kali diadakan, hujung kali diadakan, maknanya kali pertama sebenarnya diadakan pada tahun ini untuk memberi pengiktirafan ataupun penghargaan kepada murid-murid dan juga guru dalam program pemekasaan bacaan murid. Encik berikan beberapa nama anugerah yang akan diberikan pada petang ini. Baik, hari ini kita ada 6 anugerah. 1, pembaca bestari. 2, bicara buku. Kemudian kita ada video kreatif, festival TVPSS. Kemudian kita ada ikon TVPSS. Kita ada ikon GPM dan kita ada satu ikon utama GPM Negeri Perak. Kita bertuah hari ini kerana dapat berkenalan dengan cikgu yang sudah bersara. Dapati program-program sebegini sebenarnya untuk mengenal pasti multiple intelligence yang ada pada murid-murid. Sangat bertuah saya dapat hadir program, dapat tengok program yang hari ini dan program-program yang diadakan seperti ini dapat mengenal kebolehan multiple intelligence mereka dari segi lain. Dan saya ucapkan tahniah kepada KPM, JPN, PPD dan cikgu-cikgu sekolah semua. Tahniah, all the best to all of you, okay? Maidy Meru Raya Ipoh telah sudi menaja lokasi Carnival yang julung kalinya diadakan bagi memberi pengiktirafan atas setiap aktiviti di bawah program pemerkasaan bacaan murid peringkat negeri Perak. Lokasi ini lengkap dengan pelbagai kemudahan dan ruang untuk setiap pengunjung berbelanja atau membuat aktiviti bersama. Untuk aktiviti nilam kita terdapat banyak pilihan buku yang ada di sini. Terima kasih Maidy Meru Raya Ipoh.